So bila hujan air masuk, ni yang kat bawah ni. So bilik ni memang out sikit. Dia banyak finishing yang memang orang kata yang tak sepatutnya terjadi. So macam ni kita bagi contoh. Boleh nampak dia punya uneven paint. Lepas tu dia punya hairline crack memang mendonia punya. Tu. And then after that dia kat sini. Ni yang penting. So stiker biru kuning ni, kalau boleh nampak ada crack sini. Kalau boleh nampak kat sini ada kesan watermark, right? So yang ni kalau kita scan, dia memang tak aktif lah. Sebabnya yang ni bila hujan dia jadi back to back. Yang biasa kita tunjuk kat sini ada crack tu, bawah tu. Mungkin tak nampak, tunggu sekejap Okey, ni tu back punya hairline crack ni. Lepas tu dia punya rectify pun dia cat macam tu je. So bila hujan air masuk, ni yang kat bawah ni, yang dekat bawah, right? So yang dekat atas yang ni dia punya problem jam. So kalau macam rumah landed ni okey lagi, senang kita nak buat, boleh rectify. Kalau jenis yang rumah high rise ni payah sikit. Okay guys, kepada homeowner baru, tak kisahlah rumah baru, rumah lama ke, rumah subsale ke, rumah high rise ke, rumah landed ke, tak kisahlah, yang penting rumah. Jangan lupa kontak kita orang untuk kita orang datang cek rumah anda.